Ada beberapa sebab ya mengapa isteri selalu memberi pandangan atau pendapat yang berbeza dengan suami atau pendapat yang bertentangan dengan pendapat suami dalam beberapa perkara ya. Antaranya ialah satu isteri mempunyai cara berfikir yang berbeza dengan suami ya. Dan kebiasaannya ya dari segi psikologi, isteri suka berfikir berasaskan emosi ya, berasaskan perasaan ya, dan juga berasaskan proses ya. Manakala suami pula berfikir berasaskan solusi ataupun solution based thinking ya. Jadi suami ini selalu fikir nakkan penyelesaian ya, sedangkan isteri lebih fokus kepada perasaan ya, kepada proses sesuatu perkara itu berlaku ya. Jadi umpamanya kalau kita lihat ya, dalam kehidupan seharian misalnya ya, contoh macam lipat baju lah. Kalau lipat baju cuba tengok, kalau orang perempuan ya, dia sangat teliti ya, ada cara nak lipat, nak pusing sana pusingnya, lipat situ lipat sini ya, nak bagi kemas, bagi cantik ya. Tetapi bagi suami pula, orang lelaki sebahagiannya menganggap asal lipat sajalah. Jadi perspektifnya berbeza ya. Dan yang kedua, ada kalanya atau isteri ya, mereka ni ingin didengari ya, mereka ingin didengari ya, mereka ingin pendapat mereka ni diambil kira ya oleh suami ya dalam kebanyakan perkara ya. Jadi kalau katakan suami mendengar dan menerima pendapat mereka, mereka rasa sangat-sangat dihargai ya, walaupun pada perkara-perkara yang kecil ya. Jadi bagi para suami kena ambil perhatian dalam hal ini ya. Dan yang ketiga, perbezaan ataupun pandangan yang berbeza ini boleh berlaku disebabkan oleh nilai ya, nilai yang menjadi pegangan suami dan isteri mungkin berbeza ya. Ini disebabkan oleh latar belakang ya, budaya keluarga di mana mereka bersarkan berbeza ya, etik, norma dan sebagainya ya. Ini menyebabkan mereka berbeza dari dalam melihat sesuatu perkara ya, mengikut perspektif latar belakang keluarga masing-masing ya. Dan walau bagaimanapun ya, terdapat juga perbezaan misalnya dari segi personality ya. Ada di antara suami-suami ini jenis orang yang mementingkan peraturan, mementingkan sistem, mementingkan prosedur ya. Sedangkan isteri rasa bebas nak buat sesuatu ya. Dia tak nak terikat dengan sesuatu prosedur ataupun sistem. Dan ini juga boleh menyebabkan perbezaan boleh berlaku ya. Dan berlaku juga perbezaan disebabkan oleh isteri ingin rasa difahami ya, diberi perhatian ya. Kadang-kadang suami terlepas pandang ya. Jadi sebab tu kadang-kadang isteri bagi pandangan yang berbeza. Bila isteri bagi pandangan berbeza, suami pun respon balik, jawab balik. Ya. Bila suami jawab balik atau respon balik, bermakna suami memberi perhatian kepada isteri. Ini yang dia nak. Beri perhatian ya, perhatian, rasa difahami dan sebagainya ya. Bagaimanapun perbezaan-perbezaan ini janganlah sampai ya membawa kepada pertengkaran ya, salah faham. Nah, ini harus diberi perhatian ya. Dan kadang-kadang isteri membantah bukan kerana nak membantah ya. Mereka berbeza bukan kerana nak berbeza, tetapi mereka nak mereka didengari, difahami, diberi perhatian. Ini penting bagi suami nak faham ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Terima kasih.